Dia kata, betul ke Nabi nak semayang jenazah? Kalau mayat ada hutang, Nabi tak semayang. Betul. Hadis sahih. Memang betul. Hadis tu hadis sahih. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, yang berlaku, orang bunuh diri. Ini semua ada nas. Okey? Jadi apa Nabi tak semayang? Kerana dia ada masalah hutang dengan makhluk. Dan sahabat lain, sahabat semayang. Bukan semua tak semayang. Nabi tidak suka solatkan jenazah orang yang tidak bayar hutang. Dengar nak khabar pentingnya bayar hutang. Siapa Nabi tak mau semayang mayat dia. Nabi akan tanya dulu, ada hutang ke tak? Ada, Nabi pun tak semayang. Ada satu kisah, sahabat kata saya bayar dah. Nabi pun semayang pula. Tadi kata tak mau semayang. Berapa semayang pula? Dah bayar dah. Tak. Ni orang, hutang orang, mau lagi tak bayar. Betul tak? Waktu 10,000, waktu 30,000, 5 naria, saya cakap. Nah, ni biasa. Orang kalau berang, hutang orang haji 40,000 tak bayar. Orang haji tak bayar hutang, orang katapai 60,000. Orang katapai tak bayar piti, orang kalau berang 80,000. Biasa ni, betul tak? Semua tu makan haram mereka. Tak bayar hutang orang. Siapa tak bayar hutang orang, Nabi kata, laki Allah yaumil qiyamati sariqa, dia bertemu dengan Allah di kiamat sebagai seorang pencuri. Nak